Pernahkah anda rasa penat yang luar biasa, seolah-olah anda sedang mengheret beban yang tidak kelihatan? Rasa seperti terperangkap dalam satu kitaran yang sama, mengulangi hari yang sama, masalah yang sama dan emosi yang sama. Keletihan ini bukan sekadar keletihan fizikal. Ia adalah keletihan jiwa, satu isyarat bahawa tenaga anda sedang terkuras oleh kitaran-kitaran yang belum selesai dalam hidup anda. Dalam psikologi, ini dikenali sebagai kesan Zeigarnik, di mana minda kita akan terus kembali kepada tugas-tugas atau emosi yang belum selesai, dan ia memakan sumber mental dan tenaga kita tanpa henti. Sekarang, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa alam semesta ini dalam kebijaksanaannya menyediakan titik-titik reset semula jadi? Momen-momen di mana tenaga kosmik sejajar untuk memberi kita peluang untuk melepaskan beban ini dan melangkah ke satu versi diri yang lebih tinggi. Salah satu titik paling kuat ini akan tiba pada 12 Oktober. Tarikh ini bukan sekadar satu hari dalam kalendar. Ia adalah sebuah gerbang energetik, satu ambang kuantum. Ia adalah satu jemputan dari alam semesta untuk anda secara sedar memilih untuk menamatkan kitaran-kitaran lama yang tidak lagi berkhidmat untuk anda dan memulakan fasa baharu yang dipenuhi dengan potensi yang lebih tinggi. Keletihan yang anda rasa sekarang adalah tanda bahawa anda berada di penghujung kitaran ini. Jiwa anda tahu bahawa perubahan besar akan datang dan ia sedang mempersiapkan anda untuk melepaskan apa yang lama supaya ada ruang untuk yang baharu. Jadi, jika anda rasa berat, jangan risau. Ia adalah isyarat bahawa anda sudah bersedia untuk transformasi. Anda berada di tempat yang betul pada masa yang tepat untuk memanfaatkan gelombang tenaga ini. Jadi, bagaimana gerbang pada 13 Oktober ini berfungsi? Ia berfungsi melalui prinsip paling asas dalam fizik, kuantum dan kerohanian. Di mana perhatian anda pergi, tenaga akan mengalir. Realiti anda sekarang, segala-galanya yang anda alami adalah hasil daripada frekuensi tenaga yang anda pancarkan secara konsisten. Frekuensi ini ditentukan oleh pemikiran, emosi dan kepercayaan anda. Apabila anda terus fokus pada masa lalu, pada kekecewaan, pada cerita lama, anda sebenarnya sedang mengarahkan tenaga anda untuk mencipta semula realiti yang sama berulang kali. Ini adalah kesan pemerhati dalam tindakan. Dalam eksperimen Dirichlet yang terkenal, zarah-zarah subatom berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila ada pemerhati, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah, satu realiti yang pasti. Anda adalah pemerhati dalam realiti anda sendiri. Perhatian anda meruntuhkan lautan kemungkinan yang tidak terhingga menjadi pengalaman hidup anda. Oleh itu, 13 Oktober adalah hari di mana veil atau tirai antara kemungkinan dan realiti menjadi sangat nipis. Ia adalah hari di mana alam semesta seolah-olah menekan butang jeda, memberikan anda peluang yang jelas untuk mengalihkan perhatian anda dengan membuat pilihan yang sedar untuk melepaskan apa yang lama dan menetapkan niat untuk apa yang baharu. Anda secara aktif mengubah titik fokus pemerhatian anda. Anda berhenti memberi tenaga kepada realiti lama dan mula menyalurkan tenaga anda ke arah garis masa yang baharu, yang berfrekuensi lebih tinggi. Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah mekanik penciptaan. Anda menggunakan kesedaran anda sebagai alat untuk membentuk medan kuantum. Anda secara sengaja memilih zarah mana yang ingin anda manifestasikan daripada gelombang kemungkinan. Ini adalah kuasa anda sebagai pencipta. Anda tidak perlu menunggu dunia luar berubah. Anda memulakan perubahan dari dalam dengan mengarahkan semula aset paling berharga anda, iaitu perhatian dan tenaga anda. Namun, mengapa begitu sukar untuk melepaskan diri, walaupun kita tahu kita perlu melakukannya?
Mengapa kita terus kembali kepada tabiat, pemikiran dan emosi yang sama yang kita benci? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, di dalam minda separa sedar. Pakar neuroscience seperti Dr. Joe Dispenza telah membuktikan bahawa 95% daripada kehidupan harian kita dikawal oleh minda separa sedar. Ia adalah program automatik yang berjalan di latar belakang, menentukan reaksi, tabiat dan juga personaliti kita. Program ini dibina daripada pengalaman masa lalu, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Setiap kali anda mengalami sesuatu yang signifikan, otak anda membina rangkaian neuron dan badan anda menghasilkan bahan kimia emosi yang sepadan. Lama-kelamaan, gabungan pemikiran dan perasaan ini menjadi satu keadaan kewujudan atau state of being. Identiti anda, siapa yang anda fikirkan tentang diri anda, sebenarnya terikat dengan keadaan ini. Jika anda telah hidup dalam keadaan kekurangan untuk masa yang lama, badan anda secara literal ketagih kepada kimia kekurangan. Jadi, apabila anda cuba untuk berfikir secara melimpah, seluruh sistem anda memberontak. Ia terasa tidak dikenali dan tidak selesa. Anda bukan sekadar melawan tabiat buruk, anda sedang melawan identiti biokimia anda sendiri. Melepaskan corak lama bermakna anda perlu membiarkan sebahagian daripada diri anda yang lama mati. Ini boleh menakutkan kerana minda separa sedar melihatnya sebagai ancaman kepadamu kelangsungan hidup. Ia tidak tahu siapa anda tanpa kesakitan itu, tanpa drama itu, tanpa kekurangan itu. Oleh itu, untuk benar-benar berubah, anda mesti bersedia untuk menjadi. Tiada siapa untuk seketika untuk melangkah ke dalam kekosongan yang tidak diketahui sebelum anda boleh mencipta diri yang baharu. Sekarang, mari kita masuk ke bahagian praktikal. Bagaimana anda boleh memanfaatkan ambang kuantum ini untuk mencipta perubahan yang nyata dan pantas? Terdapat 3 langkah konkret yang perlu anda ambil. Sediakan diri anda, kerana ini memerlukan kejujuran radikal dengan diri sendiri. Langkah pertama dipanggil inventori tenaga. Ambil pen dan kertas. Luangkan masa untuk merenung di mana tenaga anda telah pergi. Siapa atau apa yang telah menguras tenaga anda? Adakah ia pekerjaan yang tidak memuaskan, hubungan toksik, penyesalan masa lalu, kebimbangan tentang masa depan? Senaraikan semuanya tanpa tapisan. Kesedaran adalah langkah pertama untuk menuntut semula kuasa anda. Anda tidak boleh mengubah apa yang anda tidak akui. Langkah kedua adalah melepaskan. Daripada senarai anda, pilih 3 perkara yang paling menguras tenaga anda. 3 perkara yang apabila anda memikirkannya, anda rasa berat di dalam badan anda. Sekarang, buat keputusan yang tegas. Bukan sekadar harapan, tetapi satu keputusan. Di sebelah setiap item, tulis. Saya secara sedar memilih untuk melepaskan tenaga saya daripada perkara ini. Saya mengambil kembali kuasa saya. Rasakan kelegaan apabila anda menulisnya. Ini adalah satu pengisytiharan kepada alam semesta dan kepada sel-sel badan anda bahawa anda tidak lagi bersetuju untuk memberi tenaga kepada realiti ini. Langkah ketiga ialah menetapkan niat. Alam tidak suka kekosongan. Apabila anda melepaskan tenaga lama, anda perlu mengisinya dengan sesuatu yang baharu. Tentukan 3 niat yang spesifik, boleh diambil tindakan dan paling penting, terikat dengan emosi yang tinggi. Jangan hanya tulis, saya mahu lebih banyak wang. Tulis, saya sedang menjana pendapatan RM10,000 sebulan dengan melakukan kerja yang saya suka dan saya berasa bebas, selamat dan bersyukur. Rasakan emosi itu sekarang. Emosi adalah bahasa alam semesta. Apabila anda menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi, anda menjadi magnet kuantum. Anda sedang menghantar isyarat yang jelas ke medan kuantum, memberitahunya realiti baharu yang anda pilih untuk dialami.
Ini adalah bagaimana anda mula membina semula identiti anda pada tahap tenaga sebelum ia muncul dalam dunia fizikal. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh lagi untuk memahami mengapa gabungan tindakan ini begitu berkuasa. Ini semua berkaitan dengan koheren ataupun keselarasan tenaga. Fikirkan diri anda sebagai sebuah stesen penyiaran. Pemikiran anda menghantar isyarat elektrik ke medan kuantum dan perasaan anda menghantar isyarat magnetik. Gabungan cara anda berfikir dan merasa menghasilkan tanda tangan elektromagnetik yang unik yang menyiarkan maklumat tentang siapa anda kepada alam semesta. Hukum getaran, satu prinsip asas dalam alam semesta, menyatakan bahawa serupa menarik serupa. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik siapa anda pada tahap tenaga. Jika anda berkata anda mahu kelimpahan tetapi anda sentiasa berasa kekurangan, anda sedang menghantar isyarat yang bercanggah. Pemikiran dan perasaan anda tidak selari atau tidak koheren. Ini seperti dicuba menala radio ke frekuensi 98.11 FM tetapi dial anda tersekat di antara 92.4 dan 100.3. Anda hanya akan mendapat bunyi bising statik. Apabila anda melakukan proses melepaskan dan menetapkan niat, anda sedang melakukan penalaan semula frekuensi secara sedar. Anda membuang statik tenaga daripada corak lama yang tidak koheren. Apabila anda melepaskan kemarahan terhadap seseorang, anda berhenti menyiarkan frekuensi kemarahan. Apabila anda melepaskan kepercayaan bahawa anda tidak cukup baik, anda berhenti menyiarkan frekuensi kekurangan. Kemudian, apabila anda menetapkan niat baharu dan merasai emosi masa depan anda sekarang, kegembiraan, kebebasan, cinta, anda mula menyiarkan isyarat yang koheren dan kuat. Anda memberitahu alam semesta dengan jelas, inilah frekuensi baharu saya. Inilah realiti yang saya pilih. Dari perspektif epigenetik, keadaan kewujudan yang baharu ini, gabungan pemikiran dan perasaan yang koheren menghantar isyarat baharu kepada gen anda. Anda secara literal boleh mengaktifkan gen untuk kesihatan dan mematikan gen untuk penyakit hanya dengan mengubah tenaga dalaman anda. Dan jangan kita lupa tentang numerologi di sebalik 13 Oktober. Angka 13 yang sering disalah anggap sebagai tidak bernasib baik sebenarnya adalah angka transformasi yang kuat dalam banyak tradisi kuno. Ia melambangkan kematian dan kelahiran semula. Terdapat 12 bulan, 12 tanda zodiak, 12 murid. Angka 13 mewakili permulaan kitaran seterusnya, melangkah melepasi had yang diketahui. Jadi, tarikh ini sendiri membawa tenaga penamatan dan permulaan baharu, menguatkan lagi kerja dalaman yang anda lakukan. Proses transformasi ini bukan acara satu hari. 13 Oktober adalah titik permulaan, pencetus yang kuat. Tetapi kerja sebenar adalah untuk mengintegrasikan keadaan, kewujudan yang baharu ini ke dalam kehidupan harian anda. Bagaimana anda melakukannya? Anda perlu mencipta amalan harian yang mengukuhkan identiti baharu anda sehingga ia menjadi program automatik baharu dalam minda separa sedar anda. Salah satu cara paling berkesan adalah melalui amalan pagi. 5 minit pertama selepas anda bangun adalah kritikal. Minda anda masih dalam keadaan gelombang otak theta atau alfa, jambatan antara minda sedar dan separa sedar. Daripada mencapai telefon dan membiarkan dunia luar memprogramkan anda, ambil masa ini untuk memprogramkan diri anda. Sebelum anda bangun dari katil, tutup mata anda dan ingatkan diri anda tentang 3 niat yang telah anda tetapkan. Jangan hanya memikirkannya, rasakannya. Rasakan bagaimana rasanya hidup dalam realiti itu. Rasakan kesyukuran seolah-olah ia sudah berlaku. Amalan ini yang dilakukan secara konsisten mula membina semula laluan neural di otak anda dan melatih semula badan anda untuk hidup dalam emosi masa depan anda.
Satu lagi alat yang ampuh ialah penulisan jurnal. Setiap malam sebelum tidur, tulis tentang hari anda seolah-olah niat anda telah pun menjadi kenyataan. Ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini tentang melatih imajinasi anda, fakulti kreatif anda yang berhubung. Terus dengan medan kuantum. Tulis secara terperinci. Apa yang anda lihat, siapa yang bersama anda, bagaimana perasaan anda. Dengan melakukan ini, anda sedang memberikan peta jalan yang jelas kepada minda separa sedar anda tentang rupa realiti baharu itu. Ia akan mula mencari peluang dan penyelesaian yang sejajar dengan visi ini. Perkara yang mungkin anda terlepas pandang sebelum ini. Sekarang, saya ingin menjemput anda untuk mengambil tindakan interaktif. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu daripada 3 niat yang telah anda tetapkan untuk diri anda. Dengan mengongsinya, anda bukan sahaja mengukuhkan komitmen anda, tetapi anda juga menyumbang kepada medan tenaga kolektif komuniti ini, memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Sudah tentu, jalan transformasi ini tidak selalunya lancar. Akan ada hari-hari di mana keraguan muncul. Akan ada saat-saat di mana tabiat lama cuba menyelinap masuk semula. Ini adalah normal. Ini adalah sebahagian daripada proses. Kuncinya adalah bagaimana anda bertindak balas. Keraguan adalah pemikiran yang mempunyai frekuensi yang rendah. Apabila ia muncul, jangan melawannya atau menghukum diri anda kerananya. Itu hanya akan memberikannya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, amalkan apa yang dipanggil sebagai pemerhati yang sedar. Perhatikan pemikiran ragu-ragu itu seolah-olah ia adalah awan yang berlalu di langit. Akui kehadirannya tanpa melekat padanya. Katakan pada diri sendiri, ini adalah program lama yang sedang berjalan. So, ini bukan diri saya yang sebenar. Kemudian, dengan lembut tetapi tegas, alihkan semula fokus anda kepada niat anda, kepada perasaan masa depan anda. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang melemahkan hubungan neural lama dan menguatkan yang baharu. Anda sedang melatih semula otak dan badan anda untuk memilih frekuensi yang lebih tinggi. Ingat, anda tidak cuba untuk menghilangkan ego atau bahagian diri anda yang ragu-ragu. Anda sedang belajar untuk menjadi lebih besar daripadanya. Kesedaran anda lebih besar daripada sebarang pemikiran atau program. Apabila anda beroperasi dari ruang kesedaran ini, anda tidak lagi menjadi mangsa kepada program minda separa sedar anda. Anda menjadi pengarahnya. Kitab-kitab kerohanian kuno dari Vedanta hingga ke Alkitab, semuanya bercakap tentang konsep iman. Iman bukan kepercayaan buta. Iman adalah amalan mengekalkan visi dalaman anda tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh realiti luaran anda. Ia adalah kepercayaan yang tidak berbelah bahagi terhadap kemungkinan yang tidak kelihatan. Akan ada jurang masa antara apabila anda memulakan kerja dalaman dan apabila ia muncul dalam realiti 3D anda. Tempoh ini adalah ujian iman anda. Adakah anda akan kembali kepada keadaan lama kerana anda tidak melihat hasil segera? Atau adakah anda akan terus memegang frekuensi baharu anda, mempercayai bahawa alam semesta sedang menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan getaran anda? Pilihan itu adalah milik anda setiap saat. Stabilkan keadaan baharu anda dengan meraihkan kemenangan kecil, dengan mencari bukti bahawa perubahan sedang berlaku, dan dengan mengelilingi diri anda dengan tenaga yang menyokong visi anda. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah meneroka bagaimana keletihan yang anda rasa adalah petanda kitaran yang akan berakhir. Kita telah belajar bahawa timur 13 Oktober menawarkan satu gerbang energetik yang kuat. Satu ambang kuantum untuk anda secara sedar memilih semula realiti anda. Ini bukan kepercayaan mistik semata-mata. Ia berakar pada prinsip sains yang kukuh.
dari kesan pemerhati dalam fizik kuantum yang menunjukkan bagaimana perhatian anda membentuk realiti kepada neuroscience yang mendedahkan bagaimana minda secara sedar mengawal 95% kehidupan kita, dan epigenetik yang membuktikan bagaimana keadaan dalaman kita boleh mengubah ekspresi gen kita. Semua bidang ini menunjuk kepada satu kebenaran yang mendalam. Kesedaran anda adalah kuasa kreatif yang paling hebat di alam semesta. Anda tidak terpisah daripada medan kuantum. Anda adalah sebahagian daripadanya. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah arkitek nasib anda. Langkah-langkah yang kita bincangkan mengambil inventori tenaga, melepaskan 3 perkara dan menetapkan 3 niat baharu bukan sekadar latihan pemikiran positif. Ia adalah satu teknologi kerohanian. Ia adalah satu kaedah yang disengajakan untuk menuntut semula tenaga anda, menala semula frekuensi anda dan menghantar isyarat yang koheren dan baharu kepada alam semesta tentang siapa anda telah memilih untuk menjadi. Pilihan ada di tangan anda sekarang. Adakah anda akan membiarkan 13 Oktober berlalu seperti hari-hari lain, terperangkap dalam program lama yang sama? Atau adakah anda akan menerima jemputan ini? Adakah anda akan berdiri di ambang kuantum ini dan dengan berani mengisytiharkan penamatan kepada apa yang tidak lagi berkhidmat untuk anda dan dengan penuh semangat melangkah ke dalam versi diri anda yang paling hebat? Ini adalah momen anda. Lakukan kerja ini. Ambil pen dan kertas itu. Buat pilihan. Alam semesta sedang mendengar dan ia sentiasa berkata ya kepada getaran yang anda pancarkan. Pilih dengan bijak. Pilih dengan cinta. Pilih diri anda yang baharu.